Bagus. Assalamualaikum. Aku rasa kamu Akmal ke? Kan Akmal minum vodka. Waalaikumsalam. Lu siapa, bro? Ni saya lah adik. Lah, adik rupanya. Lama kita bertemu ni, adik. Umur saya ni 28 tahun tau. Cik, umur saya dah nak 30 tahun dah. Yalah, kan kita masa sekolah menengah dulu yang kita jumpa kenal kita Tapi sekarang kita dewasa. Kau pergi mana Akmal? Lama kau tak nampak. Malahnya saya ni dah berapa tahun kalau saya dah di penjara ni. Apa kesnya? Saya terkantoi kes curi dekat kedai India runcit tu. Nani? Aduh, curi kad Jepun dengan Uno. Habis kamu tak bayar kan? Yelah, aku tak bayar pun. Aku ambil je. Itulah kau Akmal. Siapa suruh kau ambil je tak bayar? Kedai India runcit kan ada banyak CCTV zaman sekarang ni. Hela kau ni Adi. Hela. Adi, CCTV ke? Kamera rekod ke? Rekod iPhone ke? Tak kisah macam tu. Aduh. Dah enough. Nak tanya, kalau mencuri itu tandanya berdosa tau Akmal. Jangan main-main. Itu adalah hukum Allah tau. Tak kisah hukum syariah ke, hukum hudud ke, hukum rejam ke, hukum potong tangan ke, lagi menyeramkan dalam syariat Islam hukuman ini. Saya faham Adi, kami menyesal. Tapi nak tanya Adi, apakah Adi tahu ni di dalam surah ayat Al-Quran ni dalam cerita tentang hukuman pencurian? Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 38 hingga 40 Allah berfirman, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi diseksa siapa yang dikehendakinya dan diampuninya bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nak tanya sikit, tolong sekejap terma saya ni. Saya tak ada duit ni, tak cukup ni. InsyaAllah Akmal, nanti kau teman daripada saya. Kau nak ikut dengan saya kan pergi kedai yang tadi kau curi kan? Apa yang kaunter tu kamu minta maaf balik ni kerana kau buat salah dosa silap. Ampuni pada Allah ya. Baik adik, kami janji tak akan buat mencuri yang tadi tu. Ini barulah bagus, alhamdulillah. Jom